Adakah anda tahu bahawa setiap perjalanan kita boleh menjadi ibadah? Jom kita belajar adab menaiki kenderaan. Setiap hari kita menggunakan kenderaan untuk ke sekolah, berjumpa kawan-kawan atau melawat keluarga. Tapi, tahukah anda bahawa Islam mengajar kita adab-adab ketika menaiki kenderaan? Sebelum memulakan perjalanan, bacalah doa menaiki kenderaan. Mulakan dengan kaki kanan dan ucapkan bismillah. Duduklah dengan sopan dan patuhi peraturan keselamatan seperti memakai tali pinggang keledar. Elakkan daripada membuat bising atau mengganggu pemandu. Dengan mengamalkan adab-adab ini, bukan sahaja kita menjaga keselamatan diri, malah menghormati orang lain. Ingatlah, setiap amalan baik akan dicatat sebagai pahala. Syukurilah dengan menjaga adab dan keselamatan ketika menaiki kenderaan.